Assalamualaikum. Hari ini kita akan travelog ke Taman Negara Kuala Tahan kebetulan ada kerja sini, so saya ambil peluang lah. Okay, hari ni tak bawa mikrofon, harap dapat dengar suara saya. Okay, Taman Negara jadi Taman Negara Masjid Kuala Tahan sekali lah. Tadi saya ada kerja dekat situ, dekat sekolah. So kita orang-orang pusing-pusing sekejap dekat area sini. Okay, tempat untuk pergi Taman Negara rasanya banyak tempat. Ke kanan kalau ikut yang situ dia punya legend tu dah ada tadi. Okay, ke kanan ni saya rasa resort lah. Okay. Sorry hari ni kita naik kereta. Cuaca panas, lepas tu puasa pula ini hari, first day puasa. Kompleks letak kereta Kuala Tahan. So kat sini ada boleh letak kereta lah sini. Okay. Tengok sini ada Tecoma Resort. Tecoma Resort. Okay, ada masjid Taman Negara semua lah. So ke kanan lah kita masuk Resort Tecoma ni. Tengok apa ada. Ada ATM semua sini. Kalau nak ambil duit ke boleh ambil duit dekat apa, Tecoma Resort lah. Okay, tadi pun ada tanya-tanya sikit dengan apa tempat yang saya buat kerja tadi. So sini kita pusing Tecoma Resort. Macam ni nak buat apa ni kita tahu. Pergi ke mana ni? Mana sini? Okay. Kita pergi ke kanan Kanan ni ada apa? Nampak ada, mungkin nak buat resort lagi yang depan ni. Tak tahu. Ini ke depan ni ada apa ya? Kita pergi tour dulu ya. Sementara dia ada Escape Resort National Park sini. Yang di atas tu saya rasa mungkin apa, inilah Taman Negara tu lah. Okay, nampak ada minimarket. Ni adalah Escape Resort ni lah. So depan kita tak pergi nampak kereta pun banyak ni. So kita pusing balik. Okay, untuk makluman saya datang hari ini 19 Februari 19 Februari tahun 2026. Okay. Okay, kita tour sikit Taman Negara Tadi Tecoma Resort tadi yang ada apa, ATM dengan CDM tu kanan sekarang ni tempat letak kereta tempat letak kereta
padang bas lah. Ramai pelancong juga je masa ni bulan 2 ni. Belah kanan ni kompleks letak kereta Kuala Tahan lah. Biasa mungkin selamat lah untuk letak kereta kat sini. So sebelah kiri tu ada mini market. Okay, mini market ada ni lah, kedai-kedai sebesar sedikit. Okay, kita dah berada kiri tadi. Okay, so kita ke kanan pula. Selamat datang ke Taman Negara Pahang, Taman Negara Riverview Lodge, Julius Hotel, Family Room, Quad Room, Triple Room. Okay, reception about guest house. Okay, Julius Hotel, about guest house. Okay, sini kita tengok sini ada apa. Situ tempat yang untuk naik boat lah, yang bawah sana. Difahamkan nak naik boat tu RM2 saja. Nak pergi ke seberang sana. Taman Negara di seberang sana. Okay, kita turun sikit. Agak curam. Curam ke curang? Curam. Sorry ya. Okay, nampak ada kereta ni laluan sini. World Traveller. Okay, banyak boat sebenarnya sini. Dan nampak orang kat sini pun macam ramai. Okay, rasanya kita sampai sini, kita reverse return lah. Tak pasti sama ada boleh pergi ataupun tidak. Okay, macam tak boleh pergi. Kita tengok view sikit, view pemandangan sini. Macam tak boleh pergi dah. Okay, kita zoom sikit. Okay, Taman Negara belah sana. Nampaknya ada orang nak lalu. Kita bagi sikit. Okay, boleh lalu tak boleh lalu. Okay, boleh lalu. Okay, 8 minit. Okay, ini pandangan dari sini lah. So rasa kita kena reverse ni. Tapi kat sana macam boleh lalu. Jom kita ke depan lah. Oh, kereta pun ada boleh lalu sini. Tapi rasanya tak boleh parking. Nampak ramai juga orang-orang kat sini. Pelancong pun ada. Okay, ini dekat-dekat bawah sini. Tak boleh makan ni sebenarnya. Orang puasa ni, first day puasa di tahun 2026. Tak tahu, tak pasti. Okay, Taman Negara. Okay, kita sampai ke hujung sana. Kita cuba tengok apa yang ada. Mungkin kita pergi ke sana nanti. Jalan sana dah tak boleh lalu.
rasanya akan turun sekejap. Okey, kita tengok apa yang ada kat sini. Taman Negara. Okey, saya akan maintain dalam horizontal punya video ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, Taman Negara. Bila yang zoom, kita zoom Ini adalah Sungai Taman Negara. Zoom ke sana sikit. Yang ada ini adalah Mutiara Resort. Kita zoom balik, tengok apa yang ada. Atas ni pun ada resort juga. Resort apa ni? Okey, kita jalan ke depan sikit. Tengok banyak bot di sini. RM2 untuk ke seberang sana lah, yang Taman Negara. Sini pun agak luas, tapi rasanya mungkin tak dinasihatkan untuk parking. Sebab kalau ada air pasang, saya diberitahu oleh yang kat tempat saya kerja tadi, dinaiki air tempat ni. So baik parking dekat tempat letak kereta kuala tahan tu lah. So pemandangan di sini cantik ya. Saya kekalkan dalam format video ni horizontal. Ini sunset view. Kalau nak minat ke sini boleh screenshot lah. Okay, bot yang banyak. Ada floating restaurant, Arisa floating restaurant. Jetty crossing to Mutiara Taman Negara, RM2 per person.
Banyak je bot di sini.